Seramai 100 pelajar sekolah rendah di Parlimen Gombak menerima sumbangan program Kembali ke Sekolah Tajaan Tenaga Nasional Berhad TNB sempena pembukaan sesi persekolahan 2026. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, bantuan bernilai RM100 itu membolehkan setiap penerima membeli kelengkapan persekolahan sekaligus meringankan beban kewangan keluarga. Back to School ni adalah sumbangan daripada pihak TNB kepada warga di Gombak, Parlimen Gombak. Saya rasa ada 100 orang dan kita bagikan ikut dun-dun. Nanti petang nanti saya akan turut berada di sungai di Gombak Setia untuk menyampaikan sumbangan Back to School selain daripada MBI yang turut akan menyampaikan bila tiba waktunya. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan kepada penerima Don Hulu Kelang hari ini. Minggu lalu, Ketua Yayasan MBI Ahmad Azri Zainal Noor memaklumkan sejumlah RM1.7 juta disalur untuk program Kembali ke Sekolah tahun depan demi meringankan beban keluarga berpendapatan rendah. Jelasnya sumbangan dengan agihan tunai RM100 itu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 16,800 penerima dan sepanjang 10 tahun dilaksanakan, program berkenaan sudah membantu kira-kira 1 juta pelajar menyediakan kelengkapan sekolah.